Aduh, padu saya tu. Oh. Hari ni belut kita tak akak, kita pergi akak ketai dulu saya tu. Jadi lacak. Jadi kita sapa tu. Tempat akak kita. Kita jalan menuju ke hutan. Ada bukan hutan kok, dalam biar-biar pagi kita. Ni lah tempat kita jalan. Kita sehari dalam pagi-pagi gini. Ni pagi ni. Ni nampak kosong. Wih. Kau dia tu. Putih mulai ni. Kakak. Oi. Masuk kakak. Oh, rezeki boleh makan kat kakak tu. Ikan kakak. Oh, ayuh amazing. Boleh ke kakak teko. Boleh makan tu. Kita akak seterusnya pula. Ni dia dah legok sikit. Oh. Mana kita mencari. Kita ikat gini ya. Kita tarik dulu. Oh. Agak adakah ada barang? Oh, tidak ada. Oh, ayuh amazing tu. Oh, saya gerik. Alhamdulillah. Nanti kita pergi depan dulu. Oh. Padu saya tu. Oh. Padu. Oh, ni tak ni. Oh, mantap man. Jadi lesar dah kita akak itu. Inilah hasil dia. Ni hak kita ikat dah. Hak ikat dah. Hak ni kita ikat lagi ni. Berapa ekor lagi. Tu dia. Jadi kita ikat dulu. Jadi selesai dah kita akak siap apa masa untuk ikat ketai pula saya. Cara-cara dia cara buat lagu ni tu. Masuk ke bawah tali, naik ke atas dia ni. Kita ikat hanya tangan dia, kaki dia jangan ikat. Dia nak jalan. Nak jalan. Ini pun serupa juga. Itu hanya ikat kata tangan saja. Kalau kita ikat kakinya hanya dia nak jalan. Kita ikat dia ni bukan orang kata nak seksa dia. Untuk orang kata apa ni? Tak sui dia kepit tangan kita ya sebenarnya. Kalau dia tak kepit memang kita tak ikat. Okey, hak ni pula cara nak ikat hak tangan sebelah tu. Cara tangan sebelah ni serupa juga. Cara tangan sebelah ni. Hak ni biar ada gitu ya. Sakut rugi dia tu. Ni. Tangan dia ada gitu. Tangan sebelah ni kau mudah. Kita masuk ikat serupa tolong ya. Kalau hak belakang tak ada tangan ni, Allah gitu ya. Tu dia. Lesar. Pakai pen saya. Terima kasih yang menonton video saya tu. Jangan lupa subscribe dan follow. Dah.